Aduh, tutup pula Malina ni. Restoran Malina Jeli ni kena update lah jadual. Hari ni kata open nampak, padahal tutup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai korang, selamat pagi. Okay, hari ni 8 hari bulan, pukul 10 pagi. Kita orang baru bersiap nak keluar daripada homestay, nak ke mencari tempat untuk makan tengah hari terus. So plan pagi ni nak gerak awal tu Kubur. Sebabnya masing-masing semalam dah jenuh, bangun tidurnya pukul berapa entah semalam, bangun pagi ni dos-dos dah nak tengah hari. Pagi ni kita akan mencari makan tengah hari, kemudian beli jajan sikit, makan ikut semua, itu gerak balik lah. Route yang sama yang kita orang pergi hari tu, lalu Jeli, kemudian Grid, Lenggong, Kuala Kangsar. Itu Bujur. Dia akan ambil route je lah balik ke Sungai Bakap. Sungai Bakap. Dan saya, Noah dan Nemo semua sekali lah akan lalu jalan lama lah. Jalan lama lah, jalan highway. Bukan aku punya, aku dah aku punya kot. Minyak wangi. Okay, so nak ke main rumah sikit, kemudian barulah keluar. Alright. Okay, kita nak bergerak dah untuk rumah. Ni je lah bekal bawa balik. Kuali Cak Rimau. Kelebihan chop ni, dia bila menggoreng ke apa ke, dia tak melekat. Nak masuk bot semua tak muat. Ini je lah boleh buat pun. Shen, kau last man lah? Kau last man? Kau last man lah, aku bawa kuali ni. Hari ni jalan lengang lah. Yelah, hari ni hari Ahad, demo semua pergi kerja. Okay, saya nak mencari DIY dulu. Nak mencari sarang lelabah. Nak cover saya punya kuali belakang ni, dekat box ni. Tutup, ikat dengan sarang lelabah lah. Takut dia melompat-lompat kan, cabut kan. Apa tak hair. Jadi pagi ni insyaAllah akan lalu ke route Jeli, kemudian naik ke Banjaran, singgah sekejap di R&R Titi Wangsa tu, kemudian rehat kejap, lepas tu gerak lah, lalu Greek, lalu bukan Manung apa tu, yalah nak terus jalan ke Kuala Kangsar tu lah. Awak dah tak boleh nak imagine lah jalan ni. Sebab apa lalu jalan sana tak nak ikut jalan lain. Ni masalahnya bukan masalah, sebab ada seorang kawan tu dia duduk di Sungai Bakap. Kalau katakan kita orang lalu ikut Gua Musang, nanti dia daripada lepas ke Bentong tu nanti dia solo ride lah, kesian pula dia kan. Jadi biarlah separuh jalan je dia dengan kita orang, kemudian dah keluar Kuala Kangsar tu. Pula tajul tu ada benda tinggi. Apa yang tinggi lagi tu? Jadi itulah. So biarlah kami berpisah di pertengahan je. Jangan dia balik sorang-sorang tu lalu sorang-sorang kan. Mungkin sampai belah sana tu malam. Bila malam ni risau lah. Apa? Tak tahu dia apa tinggi tu. Agak. Tadi beria je kata suruh check semua. Padahal dia yang tinggal barang. Mana aku gemek bawa jalan ni? Aduh. Lain macam jalan tu.
Rok balik ni lain macam oh. Lalu atas pasir. Lalu atas jalan batu, jalan tengah nak buat. Oi. Biar benar Google Map nak balik ni. Rok mana dia bagi ni? Kalau ikutkan nak ke Jeli je. Masa datang tak adalah pula jalan ni. Lain macam kau ni Google Map. Entah bujur siap Google Map ke. Wish. Okay, lagi 24 km lagi nak sampai Jeli. Oh, udah keroncong ni. Awak tadi makan tak adalah berat mana. Sebab terus mencari makan tengah hari kan, tanpa sarapan. Oh, dia dah lalu, dah duduk atas motor ni lama. Dia duduk nekan-nekan perut ni. Tu yang jadi lapar tu. Dek, buat pis dek, buat pis dek. Buat pis dek, buat pis. Balik sekolah je dek. Balik sekolah, prasekolah je dek. Yelah, hari ni hari Ahad. Budak di Kelantan ni sekolah. Okay, sekarang ni kami berada di Nur Alia Keropok Lekor. Lema nak singgah beli keropok lekor katanya. Bawa bekal untuk orang rumah. Ya, hari tu dah belilah keropok lekor. Masa dekat tengah ni ada banyak lagi, lebih belen. Jadi untuk kali ni tak payahlah kot beli. Hari tu pun tak habis lagi. Ya. Okay. Aduh, tutup pula Malina ni. Udah, masing-masing nyerongin. Makan mana? Kapah. Tadi ada kapah tadi tu. Kapah. Kajol. Tadi aku tengok tadi buka. Tak, dia punya dalam Google Map. Open. Admin restoran Malina Jeli ni kena update lah jadual. Hari ni kata open nampak. Padahal tutup. Aduh. Awak daripada jauh daripada sana tak makan. Semata-mata nak makan dekat Malina. Sekali kena scam. Admin dalam Malina. Tolong update. Kesian orang yang datang daripada jauh. Tak makan daripada pagi, mata-mata nak makan kat sini. Oh, hampa tu. Betul-betul hampa tu. Awak perut lapar. Sekali kedai tak buka pula. Oh. Naya Pak Karim. Hampa tu. Oh. Untuk makluman admin Google Map, untuk kedai-kedai makan ni, korang kena check lah balik korang punya Google Map punya jadual. Korang buka bila, korang tutup bila tu. Oh, kita daripada pagi pun tak makan tu. Ini rider yang, yelah, dia sampai jauh. So pagi tu dia cuma sarap ambil sikit je kan, portion makan tu. Betul. Bila sekali datang tengok tak buka. Oh, betul-betul hampa. Tak apa, carilah tempat lain. Ni ada satu ni, Jeliyah satu, lalu jah ko. Papa apa ni? Restoran Papa Mama. Tengoklah macam ni. Macam mana gaya ni. Aduh. Kenapa kau makin slow? Jalan je lah. Jalan. Aduh. Yang dia makin slow buat apa? Kok dah lapar ni? Sekarang Sabar. Okey, dah sampai. Okey. Tapi dia nampak muka aku merah je. Ui, daripada jauh.
Jauh sekali tengok tutup hampa Orang marah aku tadi aku nak betul lah. Ini nak ke depan nak jadi juga. Yang tu pula tiba-tiba marah sistem. Kena KA sistem pula. Angkat tu semua dia tulis dia order. Dia malas. Masak ayam tadi. Aku dah mau kat sana dah. Oh dah order macam ni pula. Kata akak dia tak. Bang ambil order sini. Bisa tulis. Ambil tangan. Yang dia datang ambil pakai accept bang. Malu. Order. Dia senang. Aman dah canggih. Gila lah sok ketin Sin. Tak ada nak makan sok ketin. Aduh. Nasib baik man tadi kau makan. Nasib baik malam tadi kita dah sebat dulu. Tadi tak aku habis. Kata balik sebelum semalam lagi. Pula order tadi. Jadi lah. Kalau meja sana tak dapat makan sarang. kita belah tu. Okey, patah balik. Ambil gambar dekat Gunung Reng. Rugi kalau tak ambil. Kan selalu datang sini. Apa ambil gambar kat sini baru kita patah balik. Barulah boleh balik terus. Dia dah lalu tepi mata kan. Rugilah. Rupanya semalam hari Sabtu ada event jugalah dekat UTC Kota Baru. Tadi jumpa ada geng-geng brother RZ. Dia kata memang ada event dekat UTC. Event dekat UTC Kota Baru, RZ punya event, satu hari. Tu dekat Perlis, ESR buat event pun satu hari lagi. Patutlah semalam JPJ kerap buat pukat semalam. Kena bayar ke apa? Janganlah bayar. Orang nak ambil gambar je dalam ni. Gunung Reng. Okay, cantik. Orang nak ambil gambar je. Okay, selesai dah. So kita orang terus gerak balik lah. Kita gerak balik. Selesai dah ambil gambar dekat Gunung Reng ni. Relax jap. Teruslah gerak. Okay, cuaca hari ni panas. Tapi panas tu bukan panas faham. Sama je. Dia punya keadaan cuaca dia. Panas yang berangin. Dia ada bawa sejuk-sejuk sikit. Okay. So, selamat tinggal Kelantan. Selamat tinggal Jeli. InsyaAllah ada rezeki kita datang lagi ride dengan kawan-kawan lain ke ataupun saya ada berpeluang untuk bawa saya punya si semut pula datang ke sini. Moga-moga adalah rezeki yang ada peluang ni. Saya ni tak boleh. Kalau dia ni dah sampai dulu, adiknya kena dah sampai. Bila Abang Long dah sampai, adiknya kena juga sampai. Tapi kalau boleh lah, seboleh-bolehnya saya nak lah sekali dengan akak kan, datang ke sini. Maksudnya biar sama-sama merasa kebeh bontot atas si semut kan. Ramai lagi RZ diorang baru balik kan. Diorang baru balik. Tadi masa dekat kedai kopok lekor tadi, jumpalah setengah geng. Itu daripada Kedah.
Hari ni banyak sikit trafik, ada banyak sikit lah kenderaan kan. Banyak kenderaan yang lalu sini waktu hari Ahad ni. Yalah, hari Ahad ni hari yang mana negeri-negeri yang dia orang yang stay dekat negeri bla-bla apa, yang hari Ahadnya cuti, nak balik lah ke tempat masing-masing. So kenderaan tu banyak lah. Oh, abang-abang RZ baru balik event tu. Abang-abang RZ, abang-abang RZ baru balik event. Oh, terbaik abang. Terbaik lah, terbaik. Jalan hari ni kereta banyak. Bila jalan siang macam gini lah, kereta pula banyak. Bila jalan malam memang sunyi, tapi mata ngantuk. Semuanya sejuk lah, berkabus kan kalau jalur jeli ni. Oh, trafik tengah, kereta tengah bersusun ni. Laju-laju bang, mana nak laju-laju gimana bang? Bang, event dah habis kot. Relax ah, event dah habis kot. Laju ke slow ke tetap juga sampai sama. Dia tahyul je semua tu. Kalau buat laju cepat sampai, tak ada. Kalau macam ni tak apa lah, solo. Rider ni relax dia bawa. Tadi yang BM tadi tu turun bukit, kau nak pulih kereta tengah banyak. Oh apa, man sudah cik. Boleh lah kau bawa kap besok. Hey, telinga dah pekak sebelah, tak apa nak dengar. Oh pecut. Mana Tajul ni? Okay, sampai Greek. Isi minyak dekat Shell tadi. Tu gerak lah. Saya punya GoPro ni tadi dia punya disk full. Aduh, itulah terlupa nak buang mana putih-putih yang lama kan. Saya ni jenis suka menyimpan putih-putih yang lama tu, agak-agak yang lama yang dah, contohnya macam berat yang 3 ke 4 kali sebelum ni lah, saya masih tak buang lagi, saya simpan lagi. Jadi bila dah jadi macam gitu, storage SD card ni cepat full lah. Tapi footage yang last tadi tu ada lah juga. Okay, sekarang pukul 6, InsyaAllah pukul 6 ni di Greek. Mungkin sampai di Kuala tu bukan dalam 7 ke 7.30 lah. Saya sebabnya nanti bila sampai dekat Kuala tu nanti mungkin kita orang akan berpecah lah. Bujo akan ambil jalan nak ke utara. Kita orang yang beredam lagi ni akan follow balik ke belah selatan lah. Langsung yang pasti 6 orang mengarah ke Sungai Kelah. Saya dengan Tajul nanti dekat Sungai Kelah tu, nanti dekat keluar Sungkeh, mungkin berpecah pula lah. Kita akan terus shoot balik, tak balik kampung, tak singgah kampung lah. Maksudnya terus lajak. Nak singgah kampung sekarang takut lagi lama masa. So gerak je lah terus. Okay. Terima kasih lah sepuluh. Saya ambil opok. Okay, Bujo dia nak gerak lalu road lain, nak balik ke Sungai Bakap. So dia akan pecah dekat simpang ni lah. Pantang berhenti rokok.
So kita orang akan terus lah ke depan. Demo ni pantang berhenti rokok, pantang berhenti rokok. Hai. Okay, on. Terus Sungai Perak ke? Terus. Jalan lu. Apa isap rokok atas motor? Mana puas? Kalau ni isap rokok, time berhenti lama sikit baru boleh isap rokok. Aduh, nanti kau membuih asap tu tak nampak depan muka. Kan rugi. Itu pengalaman saya dulu lah. Dulu saya tak suka isap rokok bawa motor. Tak best. Dulu lah boleh lah cerita. Sebab kita tak puas, asap tu tak nampak embus ke depan kan. Dia embus pun baru pergi belakang. Kalau saya lah dulu. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni mana boleh. Kan ni kita dah memang dah berhenti lama dah. Okey. Ini akan terus berhenti di R&R Sungai Perak. Tak ada berhenti mana-mana dah. Straight je. Masing-masing dah ngetor dan dia demo ni. Dah nampak rumah dah. Masing-masing semua dah ada bini, dah ada tanggungjawab. Gitulah. Rasa macam kejap je sampai. Masa pergi hari tu je rasa lama. Ini balik ni kejap je rasa. Sudah dah sampai sini dah. Okey, kita sambung lagi dekat depan nanti. Okey. Kita orang berhenti sekejap dekat R&R Sungai Perak. Cas sekejap. Menyimbang, dia relax sekejap. Tu barulah gerak. Dan ni next station di R&R Tapak. Dekat ni condition motor semua okey. Tajuk lah putah dibuatnya tu. InsyaAllah bolehlah sampai. Demo ni boleh sampai lah ke kampung Sungkai. Saya dengan Tajul nanti memang gerak 2 orang lah balik daripada Sungkai tu. Memang gerak balik. Okey. Okey, lagi 2 kilo nak sampai R&R Tapah. Singgah kejap, lapar perut ni. Singgah kejap, betul nak makan apa yang patut sikit, berjalan perut, relax kejap, betulkan pinggang, betulkan segala-galanya. Kemudian teruslah ke destinasi seterusnya. Kena mesyuarat dulu dengan demo ni nak ke mana. Saya tadi mula duduk belakang. Mula tadi kita orang lepak dekat R&R Go Tempurung. Lepak situ lama lah sebab hujan kan. Jadi dalam setengah jam macam tu gerak lah. So saya pun keluar lah macam biasa, santai-santai je lah. Tak adalah orang kata macam nak mengejar-ngejar kan. Elok je turun daripada Bukit Gua Tempurung tu. Nak turun bawah tu ada sebiji Fortress. Dia dengan pilion. Dia pancung saya potong sebelah kiri. Kita nak ambil kiri sebab tengah memotong tengah lane kanan kan. Dia pancung saya. Ini buat hair dia ni. Dah lah pakai pipe. Lepas tu dah pakai pipe, dia duduk macam menganjing-anjing pula. Saya geram tu Kita apa lagi, follow lah. Bagi dia libang libu sikit. Dah follow tu. Alamak, salah jalan pula. Ni masalah marah dengan orang tadi. Dah follow tadi tu, dapat potong dia. Dia tahu kita potong anjing dia tegak. Potong tegak, berdiri tegak. Berdiri tegak, duduk tegak lah. Tunggu demo ni kejap. Demo ni kat mana? Saya tak boleh lah kalau orang buat motor dia potong belah kiri lepas tu pancung macam gitu. Jadi geram. Kita sama-sama buat motor kan. Bila kau dah nampak macam gitu, janganlah kau pancung macam gitu. Tak pasal marah kat orang malam-malam ni. Saya pula tadi tak rekod, tak ada buat POV. Yalah sebab tiba macam tu kan. Dia ingat pakai pipe standard macam gitu, pasang pipe, ingat orang tak boleh follow agaknya. Kita pun standard je.
Tapi sebab saya merasakan boleh makan dia tu, so saya follow lah. Dah potong dia, potong belah kiri, potong tegak, berdiri tegak. Baru dia tahu. Terus dia slow. Tu lalu sebelah saya, dia angkat tangan. Tak apalah, angkat tangan kan. Baguslah. Okey. Singgah kejap. 5 pun baru sampai ni. Okey. Cargas. Ui. Beri balak. Okey, kita orang berpecah. Saya dengan Tajul akan terus gerak. Itu Yasin, Noah, Tuah dengan Ije akan balik ke kampung lah. Lori balak gila. Terbayang final destination 1. Saya akan follow pace Tajul lah. Tajul depan ni. Okay, dia punya motor tak boleh bawa laju. Sebab tadi dia punya tensioner dia tu baru tukar. Bawa laju pun dalam 100 km sejam je lah. Tak apa, tak ada hair. Okay, untuk ride kali ni, ride ke Kelantan bersama dengan geng-geng Motrang. Komen saya dengan kawan-kawan kampung ni, saya tak pernah lah lagi follow ride dia orang. Ini adalah first time. Jadi saya faham lah, masing-masing memang dah ada dah pernah ride ke tempat-tempat lain. Macam Noah tu, kalau kau tanya nak ride ke Betong ke, nak ride ke Hanyai tu, dia memang power lah kan. Macam Yasin, itu memang dulu dia orang ni memang kaki pulas lah dulu lah, time muda-muda kan. So bila dah umur cecah 45 nak ke angka 50 ni, memulih tu tengok pada keadaan lah. Tak adalah semanjang je mulihnya. So karakter masing-masing tu saya tahulah. So kalau katakan kalau ride macam gini, saya puas hati lah. Saya pun tak adalah handai sangat, ada yang bangang je, tapi okey je kan. Sebab masing-masing dah ada pengalaman bawa motor, ride sana sini, so dah tahu dah kan. Kalau terlepas simpang, kalau terpisah dengan kawan, apa nak kena buat kan. Itulah, itu satu. Lepas tu kalau katakan kawan breakdown ke apa ke, masing-masing sama-sama tunggu. Tak adalah kau lepas ke jauh ke. Kalau katakan laju kat depan kan, kawan kat belakang slow, kalau laju kat depan, so kalau katakan dah terpisah jauh, slow lah balik. Gitu je. Kalau ride style kapcai memang macam tu. Jangan memanjang je. Janganlah tanya lepas ni R&R kat mana kan. Sebab pergi sama-sama, balik sama-sama. Itulah. Itu komen saya simple itu je lah. Yang lain tak ada apa. Homestay saya puas hati. Tajul memang kali ni memang dia function lah. Dia memang betul-betul macam Tajul ni. Dia budak pandai lu. Sekolah MCKK kot. Kemon lah. So kepada kawan-kawan yang ikut ride ke Kelantan, pada kali ini aku di sini aku nak ucapkan tahniah dan syabas lah. Sebab Koma memang power. Boleh lagi bersengkang mata daripada pukul 12 malam, 12 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari esoknya. Sengkang mata, relax je kan. Boleh lagi cover mental tak koyak kan. Okey lah macam tu. Tapi Noah aku memang selit. Noah dia demam pun dia relax je kan. Layan je kan. Walaupun muka dia ketat, time sakit, tapi dia layan je kan. Cuma kali ni bukan rezeki dia lah. Sebab tengah nak pergi ni hari tu dia demam kan. Tapi walaupun demam dia ikut juga. Tak nak kena kutuknya pasal, tak nak kena bahannya pasal, dia ikut je. Betul, okey. Terima kasih sebab dapat juga aku stiker Motrang ni. Dah lama dah aku mengidam. Dapat juga akhirnya. Semoga geng-geng Motrang daripada generasi yang first mengenalkan grup Motrang ni sehinggalah sekarang, legacy tu sentiasa berterusan. Sama-samalah kita jaga
nama baik Motorang ni. So aku sebagai kawan dalam tanah rancangan Felda sekampung, ucapkan semoga kawan-kawan Motorang ni sentiasa dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Sebenarnya ada demo ni tak dapat nak ngikut. Ni otai-otai Motorang ni. Bertatih saya lah. Saya budak baru je, baru join. Tadi baru dapat stiker kan. Kira budak baru belajar lah. Bukanlah handia sangat pun. Ada lagi geng-geng Motorang yang share yang dulu-dulu. Demo je lah yang penggerak. Okey, nampaknya video saya sampai di sini saja dulu. Kepada korang yang pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang like. Dalam masa yang sama, korang tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Saya ada terbitkan satu ebook, yang mana ebook ini adalah berkenaan dengan pengalaman dan cerita saya tentang macam mana nak menjadi seorang motovlogger. Kalau korang berminat, adakan satu channel YouTube yang fokus kepada channel motovlogger. Korang boleh dapatkan ebook saya ni percuma je. Link download ada saya sediakan di ruangan description di bawah. Download sekarang sementara saya tengah berbaik hati nak bagi korang secara percuma. Okey, sampai di sini saja dulu sesi video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye.